Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tengah nak tampas stiker dekat botol ni. Saya berada di tempat gathering ataupun tempat orang berkumpul ramai-ramai dekat Bar Ilyas. So, kita akan distribute diesel ataupun bahan api yang mereka akan gunakan untuk keperluan memanaskan rumah ataupun untuk memanaskan ruang rumah pada musim sejuk. Dan setiap family kita akan bagi sekurang-kurangnya dalam 40 liter, dan 40 liter ni boleh bertahan sehingga 15 hari untuk tempoh waktu macam ni lah. Tapi kalau untuk dalam tempoh yang lagi sejuk pada seperti bulan 12, bulan 1, ia mungkin perlu lebih banyak sebab dalam 40 liter ni mungkin akan gunakan selama 24 jam. So memang tak cukup. Tapi untuk 40 liter ni pada bulan ini, pada hari ini boleh bertahan sehingga 15 hari. Dan mereka sekurang-kurangnya untuk satu hari mereka akan gunakan untuk 12 jam. لا ما بدي مش لحظة يا مقبول ما شاء الله. 150 أنا مستأجرة بيت duduk dengan dorang. Cheers, Ma. Hana. Ana. Sul. Ana. Ada di tempat yang terakhir dalam menyampaikan bantuan. Pagi tadi kita bermula dengan Bar Ilyas, kemudian kita teruskan dengan Talabaya, dan kita sekarang berada di Kem Al-Jalil yang terletak di Baalbek. So Kem Al-Jalil ni ditubuhkan pada 1949, tapi bangunan dia antara yang tertua sebabnya digunakan sejak pada zaman Perancis lagi. So Alhamdulillah, dekat Kem Al-Jalil ni kita sampaikan bantuan sebanyak $50 untuk sebuah keluarga. Dan keluarga yang kita capai adalah sebanyak 5 ahli keluarga. Dan setiap ahli keluarga tu ada cerita yang tersendiri. InsyaAllah melalui sumbangan yang disampaikan kepada penyumbang Cinta Gaza Malaysia, kita sampaikan kepada mereka yang betul-betul memerlukan.